Jumaat terakhir aku di ISNI. Jeb sepatu ucap selamat tinggal lepas 10 tahun. Bersama Sina. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Jeb sepatu tinggalkan Sina selepas 10 tahun berkhidmat dan ucap terima kasih kepada bekas bos yang dianggap seperti keluarga. Siapa sangka, selepas 10 tahun menjadi sebahagian daripada keluarga besar Sina, pelawak popular Jeb sepatu akhirnya melangkah pergi juga. Dalam ucapan penuh penghargaan, Jeb tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak @Sina_My atas peluang dan jasa yang diberi selama ini. Lebih menyentuh hati, dia turut menyatakan rasa hormat yang tinggi terhadap bekas bosnya, Shidah Asim, yang dianggap seperti kakaknya sendiri. Walaupun tidak dinyatakan secara rasmi ke mana hala tujunya selepas ini, ramai rakan selebriti dan peminat membanjiri ruangan komen dengan doa serta kata-kata semangat untuk fasa baharu Jeb. Pelawak ini juga menjelaskan bahawa dia tidak diberhentikan. Sebaliknya memilih untuk tidak menyambung kontrak dengan Sinar FM.